dan hai. Saya Ticha Tifa dari Escape Rumas, seorang guru pakar Johari Digital Apple dan merupakan Apple Learning Coach anda. Kembali lagi ke siri yang ketiga, tingkatkan produktiviti menggunakan iPad dengan aplikasi iMovie. Sebagai guru, kita sentiasa mencari cara yang kreatif untuk menyampaikan pelajaran agar pelajar lebih tertarik dan mudah faham. Dengan iMovie di iPad, anda boleh menghasilkan video pengajaran yang lebih interaktif dan menarik, dan yang paling menarik ialah ia menyokong fungsi green screen. Fungsi ini membolehkan anda menggantikan latar belakang video dengan gambar, peta slide atau animasi, menjadikan anda seolah-olah berada di mana-mana sahaja, dari bilik darjah hingga ke peta dunia. Jom kita mula. Okey, baiklah cikgu kena cari aplikasi iMovie. As the first step, ini adalah ikon dia, iMovie. Dan drag di bawah tu, start new project dan tekan movie. Okay, movie ni kita buat video lah. Okay, dan seterusnya cikgu cari video. Ini adalah video yang cikgu rasa cikgu perlukan lah untuk buat green screen sebagai dia punya background. Okay, jadi yang ini adalah contoh lah. Saya akan gunakan video yang ini, tekan tick dan create movie di bawah tu. Okey, dan ini adalah video yang saya akan gunakan, dan seterusnya saya akan pilih satu lagi video, tekan plus di atas tu. Video muka saya yang saya rakam di hadapan green screen. Dan yang inilah dia. Dan tekan titik 3 tu. Dan pilih feature green or blue screen. Okey, dan dia akan automatically berubah. Dia akan hilanglah green screen di belakang tu. Okey, yang ini adalah contoh green screen. Ini adalah contohlah penggunaan green screen dalam video. Okey, dan seterusnya ada suara kan. Jadi kita tekan tu volume tu, and then kita kasih mute. Saya kasih mute suara yang ada pada video asal tu. Tapi yang suara dalam green screen tu saya tidak delete lah. Sebab itu adalah video kita buat explanation kan. Okay, dan ni saya potong. Ini adalah contoh ya cikgu. Saya potong mengikut dengan video green screen yang saya ada. Dan yang ini adalah cara untuk kita letak tajuk. Contohlah ini saya letaklah pembelajaran sains. Okay, tekan saja button titles yang di bawah tu. Okay. Dan menghalanglah muka saya. Jadi kita movekan dia ke atas lah. Kita pindahkan dia ke atas. Okay, dan kita play balik dan kita tengok balik lah. Ngam ke tidak atau ada apakah yang pelik-pelik, kita edit lah mengikut kesesuaian dan kreativiti cikgu lah. Okey, dan yang ini saya akan tekan fade out to black. Maksudnya saya edit sikit untuk jadikan ending tu clean lah, clean sikit. Okey, nanti cikgu tengok apa perubahan dekat ending tu selepas saya tekan yang fade tadi tu. Okey, dan dia clean lah macam tu dia punya ending. Dan tekan done. Dan cikgu boleh rename balik video tu. Saya tulislah pembelajaran sains contoh. Dan seterusnya tekan share icon tu. Dan tekan export project. Dan tekan save video. Okay, video ni dia akan save di dalam foto library cikgu lah. Foto library yang ada dalam iPad. Okay, tekan OK. And then kita ke home dan pergi ke app foto tu. Dan itulah dia video yang cikgu telah hasilkan tadi. Yang ni cikgu, video-video dalam iMovie ni, ini semua depends dengan cikgu punya kreativiti dan topik cikgu. Jadi selamat explore dan selamat buat video. Thank you. Dengan iMovie dan fungsi green screen, anda boleh menjadikan video pengajaran lebih visual dan dinamik tanpa perlu peralatan mahal atau perisian rumit. Rakam diri anda menerangkan tajuk penting,
Kemudian gantikan latar belakang dengan image berkaitan subjek. Contohnya peta geografi, eksperimen sains atau slide nota. Hasilnya, bahan pembelajaran yang lebih hidup, kreatif dan mudah diikuti oleh pelajar. Terima kasih kerana menonton dan selamat mencuba iMovie dengan green screen untuk menjadikan pengajaran anda lebih menarik dan berkesan. Bye!